Okay, Assalamualaikum semua. So hari ni saya nak buat vlog. Kali ni lah video kali ni untuk vlog. Aku nak pergi Alostar. Tengok abang saya Toto ni beg baju, beg kamera. So sekarang tengah tunggu mami saya dengan adik saya tengah siap dengan kamar baju apa semua. So jom kita pergi letak baju-baju kita. Bukanlah kita pergi letak beg-beg kita kat dalam kereta. Okay, so sekarang dah letak dah kita punya beg Toto dengan beg kamera. Semua beg kamera ni tak depan kot, panas nanti yang tengok tu buat chest. So nanti malam-malam kat sana boleh main lah tu. Hilangkan bosan semua kan. Hilangkan bosan lah, nak tambah aktiviti lah kiranya. Sekarang ni dah letak dah beg mami. Nampak tu. So, sekarang ni tengah tunggu Izzati. Tak tahulah apa besar lama sangat. Jom. Okay, sekarang dah angkat makanan-makanan dalam kereta. Mami pun tengah susun barang. Ni tak nak ni? Okay, sekarang ni mana Izzati? Okay, tak kamera. Tu Izzati, ni baru siap. Lambat. Mana dia dah siap apa dah? Okay, so kau letak dekat sini. Tak tengok. Tu, Ada apa tapi tak tahu nak ukur. Aisyah. Want to make pergi sekolah tengok ni bawa kosmetik. Udah SPM. Dia dengan MX. Udah SPM. So sekarang ni jom kita gerak. Okay, sekarang kita dah gerak dah. Nak ke checkpoint tu yang pertama apa ni? Checkpoint pertama kita Gurun. So jomlah tengok dalam jam ke tidak. Punya jam. Okay, jom. Okay, so sekarang ada dekat Lotus Mergong. Tak jadi singgah Gurun sebab terlepas. So sekarang terus pergi dekat Lotus Gurun. Tak tahu nak cari barang kat sini. Okay. So sekarang kita ada Masu, Laina, ada Mak Umi. So jom. Okay, sekarang dah beli dah peralatan-peralatan yang perlu dimasak. Nak masak apa ni tu? Surprise. Nak kena tunggu stay tune lah pertama. Kan nak tengok ada plastik tu tengok Aina. Banyak. Mana Mami? Mami lah. Mama rasa nak ambil plastik nak tunggu ambil ampun. Semua bahagian dah full. Kira tak boleh. Macam mana nak sumbat ni? How? Buat kan? Bonek yang kau boleh lagi ke? Tak sure lah. Sikit boleh lah. Sikit je overall lah. Okay, sekarang dah beli dah barang yang untuk dimasak nanti. Sekarang kita on the way pergi homestay 10 minit je daripada Lotus tadi tu. So Mami kat apa tak? Tak ada apa-apa. Nak cepat sampai, nak solat. Mandi Mandi solat dia. Lepas ni. Okay.
Hari ni panas tadi. Dia punya awan cantik. Oh, nama tu dia Tok Wan Homestay eh? Nama tu punya tu Tok Wan Homestay eh? Kita bayar kat rumah Tok Wan. Besar rumah dia. Maksudnya bila kita ni. Sini. Dia ada rumah apa ni? Ni baru betul dia. Pintu masuk dia. Ni macam tu pintu belakang. Uish, dah lama-lama nak keluar ni. Bahaya je. Nampak? Dia tak ada divider apa. Ni ha. Jauh lah dia. Dia dapat tempat Western. Sekarang dah sampai dah dekat Villa Tok Wan. Okay, tempat dia besar gila. Okay, belanja sikit lah. Sebab Okay, nampak tu cari katil-katil kat atas tu. Okay, kita tengok atas, kita buat tour sikit. So ni dapur dia. Ni dapur dia. Okay, nak tangga punya atas ni lah. Ni dia punya tunggu ni. Swimming pool. Ada swimming pool lah. Okay. Yang 3 kalau kat sini selesai kan ni. Okay. So ada villa. Ini pun villa juga. Okay. Malawa. Okay. Sekarang ni nak pergi villa belah belakang pula. Kakak suruh Pak Su masuk rumah bersama. Kenapa kita nak ambil barang? Ujin pergi ubah kereta. Ha? Dengan mana ni? Ni sini. Masuk kat sini. Kita pakai pakai ni. Aina. Kunci tak boleh kat bawah ni kunci. Aina. Oh, kan depan tu lain. Depan tu. Mama dah pintu kan? Pintu mama belah sana. Tak boleh. Ni depan ni. Terus. Ini ada tingkat tu lalu kita ambil air. Kita duduk sini. Sebelah kasut dia ni. Okay, sekarang ni nak ambil kereta lah. Kereta tu masuk datang abang. Bagus, bawa kunci. Pakai sini lah. Okay, sekarang nak ambil kereta. Tukar parking di belakang pula. Dekat sekali dengan villa kita orang. Okay. Sekarang ni kita tengok kat mana parking dia. Kau tengok Mami, excited sangat sampai lupa tutup pintu. Walau sebab kita nak keluar parking dekat sikit dengan kita punya kereta. Mana bas tu? Apa? Dia lambat, dia pergi luar. Parking. Tempat dia lawa, besar gila.
Dan terkelah walalah worth it lah dengan harga dia. Ada swimming pool, fasiliti lengkap semua. So tak apa, tak ada duduk lagi. Tengok dulu macam mana nanti dalam rumah tu macam mana, dalam villa tu. Okay, tapi nak masuk jalan dia sempit gila tau. So parking bertempat. Jom villa tu macam ni. Okay, let's go. Okay, sekarang je tengok kita punya villa macam mana. Sana tak boleh buka. Ha? Kamu tolong. Tak, kita jadi tahu apa ke? Pegang saya. Weh, tak beritahu dekat Udin. Tak, tadi nak minta basuh hilang. Dah. Sekarang. Dah, Udin tak awak tadi awak tak ada api mana? Lalu sebelah dia awak. Lah. Dasar dua-dua rabu buka. Memang owner tu tadi. Weh, duk resor benda ni. Tak bisa ada kot ni ada kot ni. Tak. Betul ke ni kunci dia? Betul lah tu, dah buang lagi. Okay, sekarang ni dah ada masalah. Tak boleh buka pula pintu dia. Ni masalah saya sampai dah. Saya nak masuk window 1 ni. Grey hard 2 ni tak boleh nak buka dah. Kami dah pusing dah, okey, tapi tak mau terbuka pun. Tapi pintu papa boleh je buka. Ada cara apa? Ha, boleh. Dia ni orang dia lock bawah tu. Tak bagi blok dia. Mana tak kita buka ni kan. Biar kamera tengah rakam tu. Kamera tengah rakam. Atas apa dah ni je. Salah. Film boleh. Berarti dah dapat? Orang ni tak boleh. Oh, kat dalam. Kunci yang sama? Betul lah keluar. Tak boleh buka guys. Okay. Awak tak boleh buka Ina? Awak tak boleh buka? Tak ada. Jangan tak pasti dia tak boleh buka. Nak bukan yang ni kau kunci tadi? Kita bukan je. Kita buka buat tadi tu. Alah. Tu. Dia tak terangkat ni. Macam Okay. Boleh buka dah. Korang jom dah tarik kuat-kuat. tengok
macam mana dalam villa ni. Okay. Walau lawanya. Lawa. Okay, ni bilik satu. Kau kan berdua je. Okay. Yang beza depan. Depan lah. Okay. Lawa besar. So ni bilik yang paling belakang. Okay, lawa. Rasa yang sama. Okay. So ni bilik nombor berapa tak tahu. Nombor 2. Okay, we have TV. So yang paling bestnya sebab apa tau? Bilik ni buka je pintu. Nah, terus swimming pool. So bilik ni macam style tak? Okay. So jom macam mana lagi. Okay, ada peti ais. Alright. Oh, ni masih bedroom dia kan? Okay, ni ruang tamu dia. Okay, ruang tamu dia lawa lah. Semua ada aircon Betul ada aircon. So lawa. Okay, sekarang nak bawa keluar barang-barang kita. Okay, barang-barang yang banyak ni. Ada. Okay. Bawa keluar beg dua. Bilik kita mana? Bilik kita? Ha? Ni bilik kita kan? Hujung Ali? Okay. Tak barang dulu. Kan nak tengok barang dapur pula. Ni dekat bilik mama ada kat pintu mama kan ada beg. Pengkat mama. Baik mami aku dah angkat dah. Dah angkat dah. Kau dah semua dah angkat, kau angkat juga Banyak lagi. Angkat. Okay. Satu. Barang-barang itu tak peti ais. Okay, so tinggal lagi beberapa barang. Back camera kita tak ambil lagi. Dia orang koyak plastik ke? Boleh. Okay, so sekarang aktiviti petang kita nak mandi di swimming pool. Swimming pool dia besar juga.
Best Aina. Sejuk air dia? Tak sejuk? Ha? Oh ya. So jom kita mandi Sat. Okay. So memang okay lah, boleh lah nak buat bahagian mana kumpul. Okay. Tak lama sangat pun. Nan. Tak lama sangat kan? Boleh lah buat rasa-rasa. Mai tembak lah. Cepat terpetal muka lamungan. Tadi betul lah kat situ. Betul. Ya. Cepatlah. 1 2 3. Benar kan? Okay, sekarang kita dah waktu malam. Tengah fun apa? Relax santai. Tengah masak nugget. Nugget je. Dah nampak. Terus masuk dia. Kalau dia sign up tu, ada orang sebelum dia sign up tu. Tak, yang goreng sikit je. Tak, tak sepang saya kan. Tak habis. Ni cok dari depan. Dah duduk tepi. Keluar-keluar. Tu ada cucuk dia dalam ni. Okay, sekarang pun dah pukul berapa dah? Pukul 1 kot. So semua dah mengantuk, nak tidur. So jom kita off vlog untuk hari ni. Jumpa esok pagi.